Hai, Assalamualaikum, kembali lagi di podcast di Pulara 2025 bersama saya Aiman Syukri atau lebih senang dipanggil Mansyuk. Tapi kali ni kita dengan tetamu special kita. Sebab kata apa? Sebab dia airplane punya orang. Boleh memperkenalkan kat kita punya kawan-kawan saudara universiti kita daripada Unimas, betul tak? Betul. Yang sebelah saya yang tengah semat yang berbaju Melayu seperti nak kahwin. Saya pengapit dia hari ni. Siapakah nama anda? Okey, baiklah, nama saya Putera Syed Alfikri bin Mahat. Lebih dikenali sebagai Syed dari Universiti Malaysia Sarawak. Lebih dikenali sebagai Unimas. Memang Sarawak ke? Yes, bukan. Saya bukan dari Sarawak. Saya original Sabahan. Patutlah lain macam benar bunyinya. Yang ni Izam? Hai, nama saya Izam Syarizan bin Safri, pelajar Universiti Malaysia Sarawak, Unimas. Memang Sarawak? Dari Sarawak. Okey. Kuching, orang Kuching. Hari ni kita ada orang Perak bersama dengan orang Sabah dan juga Sarawak, bang. Okey, kami Kita tak boleh nak cakap. Okey. Kami suka kita macam tu lah. Ya. Boleh sikit. Okey. Sekarang ni saya nak tanya kepada Syed juga Izam, mana-mana nak jawab boleh . Jadi macam manakah perasaan kalian berdua bila terpilih yelah dalam satu Unimas tu, tapi kalian yang dipilih untuk datang ke Pulara 2025 ni kan, yang macam wow, pelbagai-bagai aktiviti menarik pasal kebudayaan, kita punya kesenian kan. So apa yang kalian rasa bila datang ke sini pada hari ni? Saya bagi peluang dekat kawan saya untuk menjawab dulu lah. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Universiti Malaysia Sarawak yang telah memilih saya sebagai penari untuk datang ke Pulara ini. Saya sangat berbesar hatilah kena pilih, tapi dalam perjalanan sini sangat membuka mata saya yang luas lah untuk melihat Perak lah. Ini first time lah saya datang di Lumut Perak. Ya. Ini first time Mika sampai ke Perak. Kalau Mika nampak memang macam biasa je lah. Tapi boleh lah ya, betul tak? Boleh sangat-sangat. Okay, kalau saya pula macam mana apa ya? Saya rasa macam first of all saya nak berterima kasih kepada Badan Budaya Unimas iaitu Bayu sebab telah memilih saya. Dalam masa yang sama Universiti Malaysia Sarawak juga sebab memilih saya untuk wakil ke Pulara ni. And then saya berasa sangat bangga sebab boleh mempromot budaya Sarawak, biarpun saya bukan orang Sarawak, tapi saya diberi peluang untuk promote budaya Sarawak di sini dan juga bawa-bawa tarian Sarawak lah. Terima kasih kepada tak tahulah siapa-siapa, yang penting terima kasih. This is my dah banyak kali sebenarnya datang Perak, tapi this is first time datang Lumut. Itu je lah, terima kasih. Terima kasih. Okay. Jadi macam hari ni saya tengok ini macam berbaju lawang semua semat macam pendekar kita. Yang sana macam dia punya orang kanan dia, nampaklah raja macam pengapit. Sebenarnya kalian datang hari ni memang datang untuk memeriahkan macam kami memeriahkan lah kita panggil ataupun memang kalian ada buat persembahan? Kami di sini datang untuk buat persembahan lah. Seperti yang nampak di sini, baju saya adalah baju orang Melayu. Melayu. Yang ni Melanau. Saya dari kaum Melanau lah. Dari mostly kaum Melanau berada di area Muka, daerah Muka. Ya. Saya tak kata tak dah sampai Sarawak tu sekali tapi tak tahu kalau lepas ni sampai berkali-kali, kita tak tahu betul lah kan. Mungkin jodoh di sana. Mungkin insyaAllah, kita tak tahu. Pun boleh bekerja di TVS Sarawak. Ada ni open satu lagi peluang ke ni? Ya. Kita akan buka peluang. Okey lah, kita sedikit kata-kata kepada rakan-rakan sahabat-sahabat yang berada di sana, juga kepada IPTA lain. Macam mana ni lah kata kita nak aktif, tapi dalam masa sama of course lah kita kena tanya betul lah, sebab bohong lah kalau kita datang sini tak ada pengacara kuliah. Jadi macam mana nak membahagikan masa dan juga masa kuliah dengan masa kita beraktiviti ni. Sedikitlah nasihat pada sahabat-sahabat kita dan juga promote lah sikit pula Rakemol lah. Kita tengok sekarang tengah meriah betul lah kan. Promote sikit. Okay, Izam. So soalan pertama tadi, how to manage your time study dengan aktiviti lain lah. So focus your on study because that is your first thing untuk dapat pergi ke universiti lah. Yeah. So aktiviti lain tu kamu cari masa yang tepat, macam contoh pagi kan kamu buat aktiviti study
petang tak ada masa kan. Time tu lah kamu buat study group and then malam pun ada nanti. Tapi malam kami pun banyak aktiviti latihan dalam tariata. Kalau tempat sini sangat meriah lah bagi saya. Promote ni, Pulara. Okay, saya pula. Okay, bagi saya untuk manage masa berbanding masa study dengan ni, first of all kita kena letak study first lah, so itu adalah tugas haki kita sebagai seorang student university. And then untuk aktiviti-aktiviti selain pada study tu, manage je dulu time, sebab kalau tak join aktiviti-aktiviti macam kita orang ni, hidup universiti orang akan sendu lah. Yes. For sure. Nanti tak best lah kau Then punya. one of your dalam resume lah. Ya, menambah baik resume kamu. Pandailah dia memodik nanti sebab kita yang memeriahkan betul kan. Itulah kami ucapkan daripada pihak kami dah, daripada pihak Uniza dan juga IPSI dan juga pihak penganjur mengucapkan terima kasihlah kerana sudi meluang masa bersama kami pada pagi ni sebab kita pun ada juga sahabat lain yang kita nak try juga lepas ni kan. Terima kasih diucapkan kepada Syed dan juga Izam kan. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada pihak penganjur KPT dan juga rakan kerjasama UPSI. Jadi bersama saya Aiman, Pesona FM, karya legasi kita. Okay, sekian dan terima kasih. Bye.